Okey, mari kita terus masuk ke kupasan hari ini. Kita nak bongkarkan satu seni dan sejujurnya, sains dan fizik yang cukup memukau di sebalik pen spinning atau putaran pen. Pernah tak anda tengok seseorang putar pen dekat jari diorang dengan gaya yang sangat bersahaja dan terfikir, macam mana diorang buat tu? Kita semua mesti pernah terpegun kan? Jadi, capai sebatang pen berhampiran anda sekarang juga sebab hari ni kita nak rungkai rahsianya satu persatu. Kalau anda ingat ni cuma tabiat bosan waktu dalam kelas, anda silap. Benda ni sebenarnya diiktiraf secara rasmi sebagai satu bentuk manipulasi objek. Ya, betul. Ia bukan sekadar main-main. Ini adalah seni ketangkasan jari yang perlukan fokus yang sangat tinggi. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok perjalanan seni ini bermula dari asal-usulnya, lepas tu kita sentuh bab fizik dan pembinaan pen khas, sampailah ke 4 trik asas serta teknik combo yang mengagumkan. Ringkasnya, dari kosong, kita akan bantu anda jadi pemutar yang hebat. Kita mulakan dengan bahagian pertama, seni putaran pen. Jom tengok macam mana hobi yang mulanya sekadar hilangkan bosan ni tiba-tiba meletup jadi fenomena satu dunia. Kuasa internet memang tak boleh dinafikan. Kalau kita imbas kembali sejarahnya, rekod paling awal dikesan dekat Jepun sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Tapi benda ni betul-betul meletup pada tahun 1997 bila Hideaki Kondo buat laman web pertama tentangnya. Dari situ, sekelip mata je ia berkembang. Sampailah kejohanan dunia pertama dianjurkan pada tahun 2007. Laju betul perkembangan ni kan? Okey, masuk ke bahagian kedua, kita sembang pasal fizik dan modifikasi pen pula. Nak putar pen macam pro ni, anda tak boleh pakai sebarang pen je. Anda kena faham sikit pasal sains putaran. Cuba bayangkan macam ni, konsep jisim dan jarak. Bila kita letak pemberat tambahan pada bahagian hujung batang yang panjang, ia akan pegang momentum tu dengan jauh lebih baik. Ini kerana ia tingkatkan inersia putaran. Inilah kod rahsia utama kalau nak pandai putar pen. Dan kalau anda pegang pen tu betul-betul dekat paksi putarannya, anda akan dapat rasakan macam mana graviti ni bertindak sebagai torque atau daya kilas. Ia tolong hasilkan pergerakan membulat yang sangat lancar, tak tersekat-sekat. Nampak tak? Ini adalah aplikasi fizik tulen yang beroperasi betul-betul dekat hujung jari anda. Jadi, kita beralih ke bahagian ketiga, membina mod pertama anda. Bila dah tahu bab fizik tadi, maknanya kita perlukan satu senjata khas yang komuniti ni panggil pen mod. Ini untuk kita maksimumkan hukum-hukum fizik tadi. Kenapa tak guna pen biasa je? Sebab pen biasa selalunya sangat ringan dan berat dia tak sekata. Dia akan sentiasa lawan momentum putaran anda. Pen mod ni pula, ia diubah suai supaya jadi lebih panjang dan lebih berat dekat kedua-dua hujungnya. Keseimbangan dia memang cantik, direka khas untuk bekerjasama dengan rentak pergerakan jari anda. Untuk anda yang baru nak mula, ada satu mod yang dipanggil Victory Mode. Benda ni sangat senang nak buat guna barang-barang murah yang confirm dah ada atas meja anda. Ambil je 2 batang pen BIC, patahkan klip dekat penutup dia, keluarkan tiub dakwat, lepas tu gabungkan 2 penutup tu atas satu batang pen. Mudah kan? Dah siap satu mod asas anda. Bila anda dah makin pandai nanti, bolehlah naik taraf ke senjata yang lebih padu. Contohnya macam Ivan Mod ni. Ia guna gabungan batang marker Crayola Super Tips ditambah pula dengan hujung besi dari pen Zebra F8. Kos dia cuma dalam $15 je. Hujung besi inilah yang akan meroketkan lagi inersia putaran anda. Macam yang kita sembang bab fizik awal tadi tu. Okey, masuk bahagian keempat. 4 trik asas. Pen dah ada, sains pun dah faham. Sekarang, masa untuk gerakkan jari-jari itu. Tapi tunggu kejap. Sebelum mula putar, anda wajib faham dulu kod rahsia yang dipanggil slot jari. Ini cara pemutar petakkan kedudukan jari mereka. Nombor 1 untuk jari telunjuk, 4 untuk jari kelingking, T untuk ibu jari dan TF tu bahagian kulit lembut dekat pangkal ibu jari. Fahamkan pattern ni dulu, barulah senang nak belajar rentaknya. Baik. Inilah dia, nyawa kepada kemahiran ni. 4 trik asas. Thumb around, charge, sonic dan finger pass. Anggap dia 4 pergerakan ni macam pasport anda. Kuasai 4 asas ni dan anda akan buka pintu untuk cipta beribu-ribu variasi yang lebih gila nanti.
Jom kita bedah trik pertama, thumb around. Cari titik tengah keseimbangan pen tu dulu. Rahsianya, anda kena dapatkan momentum yang tepat. Tolak sikit guna jari tengah supaya pen tu melingkar 360 darjah keliling ibu jari anda. Awas, jangan tolak kuat sangat sampai pen terbang melayang ke dinding pula. Lepas ia berputar, tangkap balik guna jari telunjuk. Mula-mula memang asyik jatuh je, tapi lama-lama biasalah tu. Seterusnya, charge dan sonic. Dua trik ni cara dia berbeza sikit tau. Dengar betul-betul. Untuk buat charge, anda tak perlu langsung gerakkan pergelangan tangan. Ia berputar secara membulat macam kon guna jari semata-mata. Biasakan jari anda buat charge ni dulu sebab trik sonic di mana pen tu pindah laju menyelinap di belakang jari memang 100% bergantung pada kelancaran momentum dari putaran charge tadi. Akhir sekali, bahagian kelima, combo dan pertarungan. Kita akan tengok macam mana kemahiran jari ni berevolusi jadi budaya pertandingan satu dunia. Bila anda dah power gabungkan trik-trik asas, anda boleh hasilkan teknik termaju yang nampak mustahil. Ada infinity tricks di mana anda pegang hujung pen je dan ayun. Ada twisted sonic, kombinasi antara charge dan pass. Dan yang paling gempak, power tricks. Trik ni selalunya bergantung pada momentum je, hampir tak guna daya jari pun. Ia nampak macam magis dan sangat sesuai nak jadikan pergerakan penutup atau finisher untuk combo anda. Bila anda rangkaikan semua ini berturut-turut, itu yang kita panggil combo. Tapi, macam mana diorang saling mengajar dekat internet? Diorang guna sistem breakdowns. Diorang cuma pakai simbol lebih besar daripada untuk tuliskan aliran trik tu langkah demi langkah. Supaya sesiapa je dekat pelusuk dunia mana pun boleh baca dan tiru urutan yang sama. Segala fizik, pen khas dan latihan berminggu-minggu ni akhirnya bawa komuniti ke panggung global yang sangat meriah. Mereka siap rakam video untuk lawan atau battle antara satu sama lain untuk kejar ranking. Tak cukup dengan tu, ada permainan nama tans. Maksudnya, anda tambah satu trik baru secara bergilir-gilir dalam urutan video maya tu, sambung dan sambung, sampailah ada seorang peserta ni tak bernasib baik dan dia terjatuhkan pen tu. Habis cerita. Jadi, sekarang anda dah tahu pasal fizik dia, gear macam mana nak pakai dan cara asas nak mula memutar. Persoalannya, combo hebat macam mana yang anda nak cipta hari ni? Capai balik pen mod yang kita sembang tadi, biasakan jari anda dengan slot kedudukan tu dan mula putar perlahan-lahan. Jangan mengalah tahu kalau jatuh. Okey, sampai sini saja kupasan kita kali ni. Teruskan berlatih dan jumpa lagi.